Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni macam biasalah kerja ukur. So kita ada skop tambahan. Jadi kita gunakan dua lagi alat GPS yang berbeza. So kita depan kita ada dua. Satu belakang tak nampak. Lagi satu kat belakang. Plastik. Tadi nak hujan waktu kita buka plastik. So sambil-sambil tu sementara aku menunggu tim. So tadi kat beg aku ada satu diecast. Dah dapat tapi tak buka-buka. Ini aku buka lah. Kita tengok sedetail apakah, seberapa cantikkah sehingga menjadi kegilaan orang ramai sehingga benda ni sold out aku dapat pula tu. Macam mana boleh sold out pula aku dapat. Tak tahulah. Ni dia. Proton Saga. Proton Saga ni warna marine blue. Tahu boleh nampak lah kat kamera. Marine blue. Lagi satu aku punya warna orange. Warna orange merah. Okey. So ada dua kat sini. Ini kita akan buka kedua-duanya. Aku nak tengok seberapa detail. Tapi kita dulu kotak dia. Cerita Malaysia kita. Our Malaysia Story. Ada dekat lambang Proto. Ini dia punya lesen dia mesti mahal. Dan ada juga nombor siri di sini. Nombor siri aku. Kau boleh tengok. Nampak tak? Okay, sebab aku pakai kamera 360 tak tahu dia punya fokus ni. S19,000, 18,000. Banyak juga ni, aku rasa dia buat banyak ni. Tapi aku model yang merah ni 18,000, yang biru ni 9,700. So kat belakang ni bahagian kecil tidak sesuai untuk kanak-kanak di bawah umur. Macam tu dia beritahu Okey lah, okey. So kita buka mana dulu ni? Merah ke biru? Aku macam tertarik nak buka merah dulu. So biru kita tak tepi jap. Okey, kita buka macam biasa. Kalau aku punya unbox, aku akan buka sebahagian saja. Kita cari tempat yang kritikal ni. Okay, pisau. Buka jap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, okay, good. Good. Buka sebagian. Okay, tu dia. Nak cara aku buka. Macam tu je. Tu ni bahagian dalaman dia. Tengok aku cantik memang aku buka bahagian depan dulu. Nampak dia punya bonet depan ni. Okay, pisau kita tak tepi dulu. Kita tarik keluar dia punya model. Kotak tetap bawah dulu. Nampak? Uish. Patutlah menjadi kegilaan sebab terlampau detail. Dia punya menjaga kualiti dia. Kualiti menjaga kedetailan dia. Dia punya cover pakai box yang hard box tu, hard plastik supaya tidak calar ataupun kemek. Dia punya color memang color original lah, color ruby red tu. Aku belum buka lagi, aku dah nampak dia punya color ruby. Nampak color ruby. Uish. Mantul Bahang. Lawa. Sini duk lawa. Oi. Nampak? Sorry tak nampak Tak ada fokus Lalu ni kita pakai kamera 360. So ini dia. Belakang ada tertulis Saga. Bawah tulis apa? Proton Saga MC3. Ni macam ni. Dia ada tempat screw ke, jadi kita boleh mount dekat diecast punya collection. Bonet buka. Bonet tak boleh buka. Yang boleh buka apa? Bonet depan. Enjin depan boleh buka. Logo dia memang detail Logo dia. Nampak? Macam fokus ni. Jarak ni fokus dia. Aku tak nampak macam fokus lah aku punya kamera ni. Ni bonet depan boleh buka. Kita buka pintu. Kamu buka tanggal lot dia punya ni. Yang side mirror ni. Tak boleh, ketat sangat ni. Boleh buka ke? Tengok macam boleh buka. Boleh buka ni. Kan aku buka dengan patah. Boleh. Buka pintu pakai side mirror. Kita buka. Okay, tu dia. Ni pun boleh buka ke? Ketat pintu dia. Dalam dia pun real. Memang Saga punya interior side door dia pun ada ke? Pintu dia. Kau ada boleh buka 4 pintu lagi, cantik request macam pula Okey, jadi ni dia untuk yang warna merah. Kau nampak ada merah ini kita boleh ambil gambar dia. Lawa. Suspension dia tak macam buk ni fix. Dia tak macam Tomica yang boleh main sub dia. Apa sober dia. Kita tutup dulu. Tu. Kita tutup pintu dia. Mantap. Okey, kita simpan dulu yang merah ni. Aku nak buka yang warna putih. Warna putih lah, warna merah. Warna biru. Seperti gini. Mantul kan? Awal-awal kita simpan dulu, masukkan dalam kotak. Jangan buka ni gini. Okay, ni Saga merah cun. Ruby red. Color dia memang color ruby red betul lah. Color kereta betul dia pakai dekat diecast. Okay, kita seterusnya marine blue. Kita buka marine blue. Mana kita punya ni? Doba. Kita buka di sini. Okay, kalau video ni panjang sikit dan bunyi bising kenderaan lalu lalang, sebab aku memang kat tepi jalan sekarang ni tengah melakukan kerja ukur. Dia punya plastik macam keras kita kena buka dengan berhati-hati. Nampak? Cantik. Kita buka dengan berhati-hati. Simpan dulu. Okay, kita buka yang marine blue. Cantik. Lokasi pembukaan yang tepat juga. Keluarkan marine blue dia di sini. Okay, kotak kita tak bawah macam biasa. Lawa. Marine. Color dia pun color memang color sebenar dekat body kereta. Okay, ni warna biru. Sama juga. Aku tak pernah tengok detail belakang dia ni. Ni kalau lampu dia hidup pun cantik Aku rasa aku nak masukkan remote control punya ni lah. Tapi remote control macam besar. Boleh kot yang GTR tu boleh masuk. Jadi Saga aku akan bergerak nanti. Tapi kita ambil body je, kita pasang. Lawa ada enjin dia. Lampu dia memang detail. Pintu macam biasa lah. Buka pakai side mirror. Ketat lah pintu dia.
Kita dah buka. Oh, so ni dia Saga MC3 diecast daripada model Sunway ni. Kalau dia keluarkan S70 pun cantik tapi dia keluarkan Saga je. Boleh lah, boleh. Lawa-lawa. Patutlah susah nak dapat ni. Menjadi rebutan ni kereta ni. Sebab dia real car. So yalah, nak kena keluarkan balik merah aku ni. Tu towing dah sampai untuk tarik kereta. Dia tarik kereta apa? Azhar depan lah. Tak apa, sebab kita sedang menjalankan tugas. Tu towing. Okey. Jadi ini dia dua unit Sunway ni. Kita tengok ada Ruby Red dan Marine Blue. Lawa ya, sebab background aku cerah sangat jadi kereta ni tak nampak nak fokus. Aku berharap ia fokus lah. Tu dia. Okey, jadi itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana sudi menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi kalau ada model-model baru yang aku boleh buka. Aku share lah. Ni saya saja sambil-sambil kita buat kerja ukur. Tadi nak hujan tu aku pakai plastik kat alat ukur aku tu. Sambil-sambil tu payung aku dah pasang. Sambil tu kita unbox diecast. Okey, kita simpan balik masuk dalam dia punya kotak dia. Memang cantik kemasan dia simpan. Benda ni tak sesuai untuk kanak-kanak kot. Kalau kanak-kanak main benda ni hancur tu ni. Tanggal terus. Okey, kita pasang, tutup. Tutup. Okey, good. Simpan. Lagi tu yang warna biru ni kita simpan. Tempat simpan dia pun best, ada plastik yang keras. Dia bukan macam model yang lain, dia pakai plastik biasa je. Ni memang dia pakai plastik yang keras. Jadi model dalam kotak ni terjaga. Okey, itu saja untuk perkongsian pada kali ni. Sambil-sambil kita unbox, sambil-sambil kita buat kerja, aku unbox sedikit model kereta ini. InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.